Dah sapa spare partnya. Allahu Akbar. Tepus Alza. Berapa ya ni bang? 15 ya awak eh. Okey. Masa awak beli hos ni, dia sekali ke harga dengan ni bang? Tak. Harga lain? Harga lain. Oh, klip dia tu harga berapa? Oh, beli hardware. Pasal benda ni, ketat kat sini, settle. Betul tak bang? Ha, begitu. Okey. Dah settle. Oh ni dia memang auto kacik bang? Benda ni? Yes. Oh. Dia ada jual kedai hardware tak ni? Tak ada. Ha? Tak ada. Biasa kedai kereta lah ada. Ha? Kereta pun tengok. Kalau ada. Oh. Dia tak ada. Jual pakaian. Okey, kita ketatkan belah sini pula. Dah siap. Dah tak bocor lagi. Ni apa ni bang? Spare. Oh. Ya. Spare. Ice Boleh tak? Oh, boleh lah, boleh. Boleh. Kata pukul 9 buka. Yalah. Yalah. Sekarang kita nak start enjin kereta. Okey. Enjin dah start. Sampai kipas pusing. Mana kipas pusing? Mana ni? Oh, okey. Kita tunggu sampai kipas ni berpusing. Baru kita boleh teruskan perjalanan. Tu tak penuh tu bang? Apa dah. Ini ice spare katanya. Ini kita isi sampai penuh. Sementara tu kita tunggu kipas ni berpusing. Selagi kipas tak pusing, jangan drive dulu. Ini namanya bleeding. Ha? Namanya bleeding. Bleeding? Ha. Oh. Buang angin dalam ni. Oh. Kita nak kena buai dulu angin. Buang angin. Ni. Sebab tadi kan kosong. Jadi kita kena buai lah angin dia. Kalau tak buai angin jadi apa bang? Buang angin. Ha. Overheat balik lah katanya. Jadi awak kena buai angin. Sebab tadi kan tangki air tu kosong. Jadi kita kena isi air sampai semua udara, semua angin dalam tu keluar. Sampai tinggal air je. Kalau awak tak buat gitu, nanti dia akan overheat balik. Tengok tu angin tubik. Kenapa? Dia nak menukar lah tu. Satu dah reput, dia akan reput lagi dua. Oh, okey. Sekarang ni yang ni dah reput kan. Kita tukar baru. Bermaksud yang ni pun tak lama je lagi akan reput juga. Sebab apa? Sebab dia jangka hayat dia lebih kurang dengan yang pecah tadi tu. Jadi nanti kena tukar lah yang ni juga.
Jangan tunggu dia pecah di tengah jalan. Isi lagi. Biasanya berapa liter bang? Jadi meter tu bunyi. Iyalah. Bunyi kan? Mula-mula saya bawa, saya tak pecah pun. Saya tak tekan minyak pun. Lepas tu dia bunyi ting 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 yang 4 segi tu kan. Lepas tu saya kata, benda ni masalah ke? Biasa kan kalau saya bawa laju je dia naik kan. Dia bunyi. Aku sama benda tu, dia beritahu temperature naik. Ya, awak kena berhenti cepat-cepat. Iyalah. Bila lampu merah tu menyala, awak kena berhenti. Nasib baik saya berhenti. Cepat yang penting. Itu penting yang meter tu. Apa yang bodoh ya? Sebenarnya saya tak tahu. Tapi nasib baiklah benda tu berbunyi. Saya pun macam kenapa macam tu lah. Membantu rupanya. Tak ni, kereta kan mana ada meter temperature tu. Kita yang meter temperature. Kalau kita perasan, kalau kita tak perasan, meter temperature digital tu yang awak install tu, awak beli kat mana? Shopee. Shop. Ni. Harga dia berapa? Puluh-puluh ke ratus-ratus? Tapi lama dah awak beli dah. Tak pasal tu. Tak lepas kata boleh lah awak nak pasal ke? Gana? Temperature dia 90 lebih 10-100 itu sen lah kipas ni. Oh. Sekarang ni tak pusing lagi? Tak lagi. Jadi dia nak pukul. Tak habis dia ni. Kenapa berbuih pula ni? Ha? Tadi kau buih, bila buih, mula dia ni macam buih lah. Oh. Bila dia buih macam ni, kipas tu nak start pusing lah tu. Oh. Ini tanda-tanda bagus awak. Ini tanda-tanda kipas dah nak start berpusing. Air dia dah panas. Air dia dah panas. Hampir mencapai suhu 100 darjah. Oh. Dia dah hampir mencapai suhu 100 darjah. So awak pakai ke apa tu bang? Rotor. Ha? Rotor. Rotor? Nah. Untuk apa tu? Naik minyak lah macam plastik. Oh, nak bagi cepat sikit. Bagi naik minyak dia. Temperature dia nak panas je panas. Cepatlah sikit nak panas ini. Tapi kalau kita ada masa banyak, kita tak payah naikkan pun tak apa dah. Kita biar je macam tu. Tapi lambatlah sikit awak. Kalau duduk rumah santai-santai, tak payah pun tekan situ. Macam Kak Ila ni tepi jalan ke. Kita rushing nak masuk kerja. Jadi kita cuba mempercepatkan proses dia. Berapa? 9%. Kiranya dia kena 100 degree baru kipas musim. Sebelum 100, 98 ke gitulah sebelum 100. Ni sekarang ni baru 91 degree. Macam mana husband Kak Ila tahu? Kita ada alat dia yang dia pasang dalam kereta. Ni alat dia awak. Kak Ila pun tak tahu. Allahuakbar. Kak Ila pun tak tahu apa nama
alatnya tu. Tapi sebagai Ella memang pasal benda alat kecil ni untuk dia baca suhu enjin kereta. Okey, tu kipas dah pusing awak. Boleh rasa tangan kita ada bahan-bahan panas. Kita pusing air tu. Kita pusing air tu. Kalau kipas tu dah start pusing, air tu dah akan jadi semakin kurang. So kena isi lagi. Isi sampai mana bang? Sampai penuh sampai penuh. Okey, baru tutup. Okey, tu kipas dah berpusing dah tadi. Lagi sekali pusing. Okey, kita tunggu lagi sekali kipas ni akan berpusing. Kita boleh masuk office dah lah. Boleh teruskan perjalanan. Okey, kipas dah pusing awak. Kipas dah pusing. Tu nampak tu. Jadi kita dah boleh teruskan perjalanan lah. Kalau air dalam ni masih kurang, ada angin, dia akan sedut dalam ni. Kalau dalam ni dah lebih, dia akan sedut dalam, dia akan buang dalam ni balik. Kalau anda kata kalau enjin ni ada problem, sini akan menggelegak. Ni? Air tu tendang maknanya. Mungkin ada problem lain. Okey lah, setakat itu dulu ilmu kereta pada hari ini. Ni nampak ni. Ni suhu sekarang. Suhu kereta. Sorry, ni awak Ni suhu kereta sekarang.